Jika kita menyebut tentang menunggang agama, ianya membawa dua maksud yang berbeza, yang baik dan tidak baik. Maksud yang pertama, seperti mana kata-kata almarhum Tuan Guru Ni Aziz, sememangnya kita perlu peralatkan agama. Nabi sendiri memperalatkan agama dalam seluruh kehidupannya, tanpa sedetik tidak menunggang agama ini. Memang kita perlu mengguna pakai, menunggang dan sebagainya dalam seluruh kehidupan. Dari celik mata hinggalah kita pejam mata kembali. Semuanya sedikit pun tak lari dari panduan agama. Lebih-lebih lagilah apabila kita memilih satu-satu perjuangan hidup itu, maka lebih perlulah kita pada dasar Islam itu sendiri. Diletakkan di hadapan dan diamalkan. Tinggal lagi mengikut adat orang Melayu kita yang penuh dengan kesopanan dan beradab, pemilihan ayat yang tepat memainkan peranan penting dalam menzahirkan tiap ucapan kata-kata itu. Ianya menunjukkan atau mencerminkan niat kita sama ada baik ataupun satu peransaka yang buruk dan berniat jahat. Kedua, jelas nada dari lawan yang menuduh PAS khususnya seringkali menunggang agama demi kepentingan politik sahaja kononnya. Tidak pernah walau sekali PAS tidak menggunakan dalil-dalil Quran, hadis dan sebagainya sebagai panduan utama dalam membuat sebarang kenyataan atau memutuskan satu-satu arahan dan perkongsian yang mana sememangnya agama ni suruh ke arah itu. Suka saya ingatkan bahawa Nabi tinggalkan kita dua perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang mengikutinya, maka tidak akan sesat selamanya. Alhamdulillah, PAS bersungguh-sungguh dalam menyahut seruan ke arah itu. Memperbaiki tindakan, memperhalusi tiap tindakan, menambah baik gerak kerja seiring tuntutan politik moden hari ini. Dari hari ke hari, PAS tidak pernah berubah. Dari dasarnya, ianya hanya bersikap lebih terbuka, lebih menterjemahkan agama itu dalam bentuk undang-undang sah bagi umat Islam negara ini, sama-sama mengamalkan Islam itu sebaik-baiknya. Lebih terbuka dengan kebersamaan merentasi agama dan kaum yang mana hari ini, hari demi hari, penglibatan non-Muslim bertambah ramai yang ingin mendekati PAS secara umumnya. Ketiga, untuk mengetahui apakah sebenar perspektif atau tuduhan menunggang yang selalu dimainkan pihak lawan itu, sebenarnya pihak lawan sendirilah yang memenuhi ciri-ciri menunggang agama itu sendiri. Segala amalan apa saja yang tidak baik, maaf kata hampir tidak ada dalam Perikatan Nasional, lebih-lebih lagi PAS. Jika ada pun, itu sekadar plan-plan jahat mereka untuk merosakkan imej seseorang. Cuba melaga-lagakan parti yang bergabung, apalah sangat untuk cemarkan nama baik dan imej individu tertentu. Sedangkan syarikat empire gegasi Melayu terbesar macam JASB pun hancur hasil tuduhan-tuduhan mereka yang tak berasas. Tanpa rasa bersalah, runtuhkan ekonomi Melayu, berkemungkinan juga bersekongkol dengan orang luar negara dalam hal menghalau, meruntuhkan kampung-kampung Melayu secara sistematik. Pendek kata, mereka lah yang berbicara hal agama, hadis dan sebagainya. Mereka lah yang selalu bertindak zalim dalam melakukan sesuatu. Mereka menuduh itu, menuduh ini. Namun mereka lah yang paling banyak mengkhianati amanah, melanggar batas hukum yang digaris agama. Dan Alhamdulillah, kesemua mereka kini berada dalam satu bekas yang diberi nama sebagai Pakatan Harapan. Itulah fakta yang tak boleh sesiapa sangkal lagi. Dari individu, pemimpin-pemimpin atasan mereka yang jelas hipokrit, ucapan demi mempertahankan kerjasama gabungan mereka hari ini dengan nada yang berbunyi, dalam politik hari ini kita kawan, esok boleh jadi musuh. Hari ini kita bermusuh, esok mungkin boleh jadi kawan. Macam itulah lebih kurang. Dari satu sudut, saya tak nafikan ianya memang wujud dalam pemahaman asaskah maksud politik secara umumnya. Namun kesilapan besarnya adalah dengan falsafah itu, sama ada sedar atau tidak, beliau sendiri meringankan sumpah atas nama Allah. Yang bersumpah, wallahi wabillahi watallahi, bahawa saya tidak akan menyokong Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri dan saya tidak akan bersama dengan DHDAP di hadapan beberapa ahli parlimen. Saya ada ketika itu. Gunakan ayat itu demi mensucikan gabungan itu, membelakangkan sumpah bai'ah atas nama Allah di hadapan ramai sesuka hati. Sepertinya sumpah atas nama Allah itu alat mainan sahaja. Mereka ni memejam mata apabila melihat kemungkaran, malah menjemput dan meraihkan pula pesta kemaksiatan. Di situ jelas mereka lah sebenar-benarnya yang menunggang agama dalam erti kata tidak baik tadi. Mereka lah yang sebenar-benarnya yang jelas mempermainkan agama ini dalam pemerintahan. Ingat, wahai pengikut-pengikut yang mungkin sebelum ini tidak nampak, atau jika kamu semua sudah mengetahui, lalu kamu semua cuba mensucikan mereka-mereka ni, seandainya kamu reda dengan tindakan songsang mereka atas nama agama ni, maka dengan kamu-kamu sekali beroleh dosa yang berkekalan dan berantai-rantai. Harus diingat,
untuk buat kawan sekalipun, kita dianjurkan agama berkawan dengan orang yang baik-baik. Jangan berkawan dengan orang yang jahat. Jika kawan itu sering khianati kawan kita yang lain, kita dah tahu sebab kita dah pernah jadi mangsa, kita wajib buka kejahatan perilaku si jahat tadi tu pada kawan yang lain supaya tidak ramai jadi mangsanya. Jika berkawan pun agama titik beratkan yang baik-baik, apatah lagi memilih pemimpin. Sepatutnya lebih-lebih lagi lah kita dalam menilai satu-satu sosok tubuh itu sebelum kita memilih, kerana mudaratnya sudah tentu lebih besar. Ini kerana tiap dosa yang kita redha di atas pemimpin kita lakukan, bermakna tiap tangan yang mengundi itu berdosa. Seandainya kamu semua Islam lah, maka yang kita ulang tayang apa kebatilan, kejahatan yang beliau-beliau atas tu buat, bukan bermakna ingin menjatuhkan maruah, melainkan untuk menyedarkan bahawasanya mereka yang munafik itu seringkali berselindung di sebalik agama ini. Sejarah dan sirah juga berulang kali mengingatkan bahana munafik ni. Ia tidak menetapkan, ia semua tidak menuduh. Namun, ciri-ciri ke arahnya jelas berlaku. Jika kita hayati, kita amati berdasarkan ilmu dan bukan emosi. Berbeza warna pati, jauh sekali. Sebagaimana tiada orang gila mengaku gila, begitulah tiada siapa akan mengaku munafik secara terang-terangan. Bagi kita umat Islam, timbang tara untuk kita angkat seseorang sebagai khalifah atau pemimpin itu, mestilah seorang yang mengamalkan agama dalam tiap detik kehidupannya. Sekalipun seorang pemimpin itu tidak sempurna, namun wajib memilih yang paling hampir pada kesempurnaan itu. Jika ukuran anda semua hanyalah berkisar pada akademiknya, bertutur bahasa Inggerisnya, hanya nak dengar apa yang nak dia janjikan untuk habuan dunia ni semata-mata, hebat dalam background ekonomi pendidikannya saja, yang pandai pakai seperti Mat Saleh, kod, tai apa semua, itulah imbang tara anda semua untuk letakkan kriteria pemilihan pemimpin dalam pemikiran. Saya berani jamin saat itu, kalian tidak menggunakan neraca iman lagi, melainkan kerana nafsu atau kerana jahilnya ilmu. Jika itu sajalah karakternya. Sebab kemungkinan dalam kepala kamu ketika itu, korang ni nak apa lagi? Nak Islam apanya lagi? Dia kan dah Islam. Dia tu ini, dia tu pernah sedekah, wakaf. Taklah dia nak buat dosa besar ke apa. Tu dia punya personal lah, dia punya pasal lah. Kita tak ada hak untuk menghukum. Maka ketika itulah konsep sekular sebenar yang telah menyerap dalam jiwa. Ibaratnya, dia punya pasal lah, engkau hal kau, aku hal aku. Yang jelas agama tegah kita semua daripada bersikap macam tu. Sepatutnya apa semua kriteria keduniaan itu tadi jatuh pada nombor 2. Sepatutnya nilai agamanya itulah yang jadi nombor 1. Jika tidak, penat jelah Nabi, sahabat, para ulama ajar tentang agama. Jika sekadar nak cari pemimpin hebat dunia tanpa mengamalkan Islam, lebih baik dan lagi beruntunglah negara-negara di luar sana. Macam US, Rusia, China, Korea, semuanya kufur pada Allah. Semuanya hebat dari dunia. Malah jauh meninggalkan kita dalam erti kata kemajuan dunia ni. Jadi buat apa kita nak hidup beragama? Yang kita beria ikut sunah-sunah bagai pun, negeri tetap miskin. Yang beria pakai macam Arab, negeri pun tak ada air. Panggung wayang pun menumpang negeri lain. Dan tu apa guna agama ni? Apa sebab agama ni turun? Nampak tak? Astagfirullahalazim. Itulah sekular tuan-tuan. Itulah pemikiran liberal yang bukan sikit anak yang ada dalam Malaysia ni. Berjuta dekat luar sana berfikiran macam ni. Sebab tu usaha PAS ni bukan sekadar saja-saja nak kuasa politik. Jawatan kerajaan, habuan dunia macam korang tuduh. Bukan dan jauh sekali. Sebaliknya sebab nak bawa Islam atas nama kefahaman konsep hidup beragama sebenar-benarnya. Nakkan kuasa pemerintahan untuk melaksanakan Islam tu sendiri. Untuk perkasakan Islam tu. Ya, betul. Parti A pun Islam, B pun Islam, C pun Islam. Tapi Islam yang bagaimana? Jika jawab exam pun ada jawapan yang mengelirukan. Ini kan beragama. Dan agama inilah satu-satunya yang benar. Maka bukan sikit-sikit musuh yang datang. Dari jauh pun sanggup berentah laut. Berusaha rosakkan agama ni sejak berzaman. Sedarlah, kita hidup ni untuk mati. Di sana nanti kita akan dibangkitkan abadi dan bersama dengan golongan yang kita sanjungi atas dunia ni. Seandainya kamu tahu pemimpin-pemimpin kamu zalim, kamu tidak menegur, tidak pula berusaha menyekat kemungkarannya, maka hati-hatilah. Takut-takut bukan menuduh. Di sana nanti akan duduk di belakang Fir'aun yang berjasa. Dan belakang Fir'aun yang berjasa. Sebagai penghulu bagi mereka yang ke neraka. Wa na'udzubillah. Jauhkan semua saudara se-Islamku di negara ni. Yang menyokong kerajaan yang ada pada hari ini. Siapa-siapa pun. Lebih-lebih lagi diri ni. Moga di belahan lawan dan yang atas pagar yang tak minat politik juga dapat memikirkan apa yang saya sebut dan terkandung dalam video ni sebaik-baiknya. Teguran demi teguran itulah tanda kita sayang. Saya tak pernah benci PMX. Tak pernah benci Zahid. Tak pernah duk benci Walanon ke apa ke tak. Hanya nak sedarkan kawan-kawan, nak sedarkan yang parti itu hanya alat. Neraca timbangan itu adalah agama yang paling tinggi. Saya selalu puji dan lambung PAS tu bukan kerana namanya parti Islam. Dibayar jauh sekali lah.
sebab kami terkenal dengan tim Milo je. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Jadi faham-fahamlah kan? Akan tetapi gerak kerja Islam yang dibawa dalam pemerintahan bernegara itu sahaja, tu yang patut kita sokong bersama. Tidak salah seandainya parti politik itu berteraskan bangsa, wa ima apa sahaja visi misi parti, baik UMNO, PKR, Amanah, Bersatu, Pejuang, Berjasa, apa-apa sajalah parti Melayu Islam. Saya tak pernah kata yang jurusan akademik, yang belajar negara barat, yang parti tak letak depan dia nama Islam, yang dasar selain Islam, dasar kebangsaan, semuanya akan kena neraka. Nope. Manakala yang pondok, yang lebay, yang ulama, ahli berdaftar PAS, yang beranak di negeri SG4 ni, confirm syurga. Bukan? Allahu Akbar. Jauh sekali lah. Bukan macam tu niatnya. Jika sejarah negara Madinah pun Nabi ajar hidup bernegara bersama Yahudi dan Nasrani sama-sama melengkapi. Takkanlah kerana berbeza politik, berbeza fahaman, kita berpecah sampai ke tara tu. Betul tak? Maka salahlah pemahaman konsep Islam kita dan salahlah tujuan politik kita tersebut. Kan? Kita boleh berbeza ideologi pendapat. Namun saya yakin secara keseluruhan, baik di kerajaan dan pembangkang, sama-sama minat ulama'. Tak semestinya di belah kerajaan hari ini, mereka semua benci ulama'. Tak. Tapi mungkin susah untuk kita bekerjasama ni atas sebab yang jarang orang highlightkan, namun amat besar kesannya pada penyatuan. Saya teringat satu ayat. Pada akhir zaman tu nanti, fitnah paling besar adalah fitnah dari mulut para ulama' dunia yang cintakan dunia dan jawatan. Malah mereka lah antara tentera-tentera Dajjal waktu itu. Ada yang menggunakan ilmu untuk benarkan yang batil, ada yang ikhlas, ada yang menutup hukum, ada yang berani keluarkan hukum hanya pada marhain, ada yang jalankan hukuman Islam hanya pada marhain, tak berani pula pada kasta atasan kerana takut hilang kerja, hilang habuan dan jawatan dan sebagainya. Inilah raja segala raja gunakan agama cara yang sama. Khianat agama. Kerana itulah fahami konsep ni. Lebih besar balasan syurga, maka lebih berat lagilah azab nerakanya. Sesungguhnya balasan pada orang yang jahil itu tak sekeras bagi orang yang alim lalu melakukannya juga. Tak sekeras orang alim yang tahu lalu menutup kebenaran dari sampai pada masyarakat umumnya. Akhir kata, PAS ini ditubuhkan untuk angkat Islam dan tidak menolak semangat kebangsaan. Malah sejarah buktikan hanya mereka yang benar-benar beramal dengan Islam lah yang paling kehadapan dalam tiap siri peperangan melawan penjajah. Yang mana kita kenali hari ini sebagai pendekar, hulu balang dan sebagainya. PAS boleh bergabung dengan sesiapa saja. Boleh juga berpisah jika ada mana-mana pihak yang tak redha Islam tu diangkat dan dijulang dalam tanah air ini. Perjuangan PAS bukan sekadar mahu imbalan dunia ni semata-mata, sebaliknya mencari kuasa untuk menarik kita semua ke jalan yang sebenar, ikut hidup beragama dan bersyariat. Ya betul. Kita ada JAKIM, ada Menteri Agama, ada Jabatan Agama Negeri, ada pondok-pondok di seluruh negara. Akan tetapi, yang memperkasakan semua ilmu dan arahan-arahan itu melalui kuasa, yang berkuasa untuk gubal satu rang undang-undang, berkuasa untuk bawa suara para ulama' di luar sana dan menjadikan ilmu dalam buku-buku agama itu sebagai sesuatu amalan dan digariskan dalam undang-undang, suka atau tidak, hanya melalui kuasa politik. Yes! Dan suka atau tidak hari ini, satu-satunya parti politik beri komitmen penuh demi bela agama yang boleh mengeluarkan ilmu-ilmu yang ada hanya sekadar pada halaman kitab di rak tuan-tuan guru di luar sana tu kepada terjemahan berkuat kuasa di jalanan. Bukan terletak pada jabatan-jabatan yang saya sebut tadi semata, melainkan perlunya kekuasaan politik Islam itu sendiri bagi melindunginya, yang akan diamalkan oleh masyarakat secara undang-undang berkanun, bergaris yang sah. Satu-satunya kumpulan dari 3 entiti utama paling dibenci musuh-musuh Islam di luar sana adalah Raja-Raja Melayu, RAMB, Askar Melayu dan PAS. Jika tiada ketiga-tiga ini, maka lebih mudahlah cita-cita mereka yang sepatutnya tercapai lebih awal lagi. Wahai penyokong belahan kerajaan yang Melayu Islam khususnya, juga yang atas pagar dan berkecuali. Kami PAS bukanlah musuh kamu sebenarnya, khususnya bagi yang beriman pada Allah, Nabi dan hari akhirat. Bukan kami ancamannya. Semoga tersedar sebelum segalanya terlambat. Semoga kita semua diberi hidayah dan kekuatan taufik dari Allah. Ideologi politik yang berbeza itu tak termasuk musuh Islam lah. Sepatutnya cabang-cabang untuk lebih berjaya, berkongsi idea, berkongsi kepakaran, tenaga dan bukan semakin berpecah kerana keduniaan semata-mata. Jika anda semua rasa PAS itu musuh, maka perbetulkanlah iman di dada. Sama ada iman kamu yang rosak atau prinsip perjuangan kamu yang telah lari dari asal usul dan menyimpang. Sistem demokrasi itu sendiri sememangnya dicipta untuk kita saling bertelagah sesama sendiri. Dendam mereka terbalas walau jasad telah lama berkubur. Walau kita masih belum mampu mengembalikan zaman kekhalifahan yang insya-Allah bakal terbina satu hari nanti. Seharusnya dengan senjata musuh yang diwariskan itulah kita gunakannya sebaik mungkin untuk membunuh, menghala larasnya pada mereka semula.
dan bukan bertikam tembak sesama sendiri. Sebelum itu, bagi non-Muslim yang mendengar ayat saya berbunyi mengenai musuh-musuh Islam yang saya sebutkan sepanjang video ini, ianya bukanlah merujuk pada semua sekali non-Muslim di luar sana. Sebaliknya, sebahagian non-Muslim yang bermusuh dengan orang-orang Islam, yang berselindung di sebaliknya, yang sering mencampuri hal ehwal Islam, yang tak sukakan kita hidup harmoni berbilang agama dan kaum dalam negara ini, yang sentiasa berusaha untuk memecah belahkan kita, yang datang dari parti yang tidak perlu saya sebutkan lagi di sini. Baik, itu saja. Apa yang baik jadikan tauladan, yang buruk jadikan sempadan. Semoga kita semua tersedar sebelum terlambat. Sama-sama kita berfikir demi penyatuan ummah. InsyaAllah. Amin. Wallahu alam. Assalamualaikum.